Hari ini kita akan menyiasat dunia sebatian karbon. Alah, mesti bosan lagi. Masuk ke mesin molekul, kita akan mengembara dalam dunia karbon. Ini hidrokarbon. Ia hanya mengandungi karbon dan hidrogen. Saya bergerak menggunakan bahan api karbon. Oh, sebab tu petrol penting. Alkohol dihasilkan melalui proses penapaian gula oleh yeast. Alkohol juga digunakan dalam pembasmian kuman. Bukan untuk minuman sahaja rupanya. Jangan makan terlalu banyak lemak. Lemak berlebihan boleh menjejaskan kesihatan. Baiklah, selepas ini saya akan makan secara seimbang. Minyak sawit digunakan dalam makanan, sabun dan kosmetik. Malaysia ialah antara pengeluar utama minyak sawit. Patutlah banyak produk menggunakannya. Jadi, apa yang kamu belajar hari ini? Okey, baiklah. Pada hari ini saya belajar bahawa hidrokarbon ialah hasil campuran antara karbon dengan hidrogen. Selain itu, saya juga belajar bahawa alkohol dihasilkan melalui proses penapaian. Dan yang ini saya baru tahu bahawa lemak perlu diambil secara sederhana kerana ia boleh membawa kepada kemudaratan. Akhir sekali, yang paling penting, saya belajar bahawa minyak sawit mempunyai banyak kegunaan, terutamanya di Malaysia. Tahniah, misi sebatian karbon berjaya.